Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni Pak Din nak review tentang ubi lagi. Ubi kayu, sekarang ni ubi kayu Sabak Bernam lah, senang cerita. Jadi ini umur dia lebih kurang 2 bulan ya. Ini sekarang bulan 4. Pak Din tanam tadi pertengahan bulan 2 tak silap saya ya. Sekarang ni dah 2 bulan lebih lah ya. Jadi ini dia keadaan dia. Tengok Pak Din ya. Lepas cabut itu hari, sebelum bulan 3 lagi Pak Din dah cabut. Sepatutnya bulan puasa itu hari Pak Din cabut ya. Tapi dah ramai meminang. Jadi ni dia. Pak Din tanam semula. Jadi mana ini dah besar dah 2 bulan lebih macam ni, dah besar macam ni tengok. Ni keadaan dia. Pak Din ni nampak je kosong, Pak Din terus bajak dan terus tanam ubi kayu. Jadi ini dia hasil yang macam ni. Kalau kita pakai baja tawikun insya-Allah ya. Tanah ni dia ada soil embankment, jadi bermakna dia memang sentiasa pokok ni alhamdulillah dia cepat subur. Pak Din ni memang pengguna tegar baja tawikun. Jadi inilah hasil dia. Ubi kayu Pak Din pertumbuhan ni cepat. Pak Din guna tadi pakai Smart Green. Yang mula-mula tu Pak Din guna pakai Smart Green. Jadi sekarang alhamdulillah dah besar dah. Dah tengok dah paras, dah hampir paras bahu Pak Din dah. Jadi ini 2 bulan lebih. Jadi kita dah boleh pakai baja Smart Blue tawikun ataupun terpulang pada tuan-tuan yang minat baja apa ya. Terutama baja 16-16 atau 15-15. Terpulang pada tuan-tuan ya. Tapi yang penting asas yang pertama, penyediaan tanah tolong pakai baja tawikun soil embankment ataupun Smart Green yang dah ada NPK sikit. InsyaAllah tanaman apa yang kita guna pun insyaAllah boleh ya menggunakan baja tawikun. Macam Pak Din memang pengguna tawikun yang memang kategori dah biasa guna lebih berbelas tahun. Pak Din guna untuk kelapa sawit, kemudian sawah padi pun Pak Din pernah guna. Mula-mula datang ke Sabak Bernam ni, tawikun ni Pak Din guna kepada sawah padi dan juga kelapa sawit. Sampailah sekarang Pak Din guna untuk nenas, ubi kayu, lengkuas, ubi keledek, pisang, kemudian sayur macam bendi Pak Din pernah tanam ya. Kemudian jagung Pak Din pernah tanam. InsyaAllah gunalah baja tawikun insyaAllah ya. Kita ni sebagai pengguna aja. Yang lain tu kita serah kepada Yang Maha Esa lah. Yang ini yang 2 bulan lebih. Ini sampai sini. Yang ini Pak Din tanam ni baru lebih kurang masuk 2 bulan. Tak sampai pun ya, sebulan lebih je. Yang ini. Peringkat-peringkat Pak Din tanam. Ada kosong Pak Din traktor tanam balik. Kemudian yang sebelah sana Pak Din dah tanam nenas pula dah. Ini kawasan ni pun Pak Din tanam nenas, nampak? Kita hari ubi cabut tanam nenas. Yang sana pun sama, tengok sini. Tengok sini. Ini pun Pak Din baru tebas. Lorong dia masih lagi belum bersihkan lagi ya. Baru lepas raya. Tengok. Ini Pak Din tanam nenas pula sini. Tanam nenas. Pak Din dah tanam nenas dah. Cuma ini ada balance lagi daripada Pak Din cabut ubi. Ini tunggu traktor sampai lah, sebab ini hujan je hari-hari. Jadi kita nak traktor pun tak boleh lagi. Yang ini pun Pak Din akan tanam nenas ni. Kawasan ni Pak Din ni, lorong ni pun nenas juga. Janji ada kosong je Pak Din akan tanam nenas. Ke belakang sana mungkin Pak Din akan tanam ubi pula. Sebelah ada lagi. Ada lagi ubi sikit lagi. Tak jual semua. Ini untuk customer Sabak Bernam yang nak buat kuih. Jadi Pak Din ada sediakan sikit lagi untuk ubi ya. Okey, itu saja. Terima kasih.